teringat saat bersamamu. Kau kecup keningku di sampingmu. Kini hanyalah tinggal kenangan saat bersamamu. Ucap janjimu yang takkan pernah untuk pergi meninggalkan aku. Namun semua hanyalah semu. Kini kau pergi meninggalkan cinta. Kini tinggal kenangan saat-saat kita bersama. Sungguh sangat ku merindu sentuh peluk manja kamu. Selamat tinggal yang aku cinta. Semua kisah tentang cinta kita kan ku kenang kau selamanya di dalam hatiku. Ucap janjimu yang takkan pernah untuk pergi meninggalkan aku. Namun semua hanyalah semu. Kini kau pergi meninggalkan cinta. Kini tinggal kenangan saat-saat kita bersama. Sungguh sangat ku merindu sentuh peluk manja kamu. Selamat tinggal yang aku cinta. Semua kisah tentang cinta kita kan ku kenang kau selamanya di dalam hatiku. Kini tinggal kenangan saat-saat kita bersama. Sungguh sangat ku merindu sentuh peluk manja kamu. Selamat tinggal yang aku cinta. Semua kisah tentang cinta kita kan ku kenang kau selamanya di dalam hatiku. Terima kasih Media Aina. Selama ni kita berprogram, berkolaborasi, bekerjasama di SIMA. Alhamdulillah semua program berjalan lancar. Dan insyaAllah nanti balik Perlis kita jumpa ya. Okey, selamat bersara. Okey, selamat bersara Madam Aina. Semoga sihat selalu dan bahagia bersama keluarga tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this video is dedicated to our Kak Aina. Selamat bersara Kak. Akhirnya dah sampai dah di penghujung Kak punya servis. So memang nak ambil kesempatan ni nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sangat atas segala ilmu yang Kak share dengan Lima sepanjang Kak berada di Perlis. Sepanjang Kak menjadi rakan sekerja juga di JPM Perlis. Thank you so much for helping me out, for being there for me throughout all those years. So Lima nak ucapkan
dan mendoakan actually semoga dipermudahkan segala urusan Kak Aina, diberi kemudahan dalam segala urusan, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan selamat menjalani kehidupan sebagai yang bersara. YB, love you Kak, thank you so much for everything. Assalamualaikum. Sarah, semoga Aina dikurniakan kesihatan yang baik dan kehidupan yang lebih bahagia. Selamat kembali ke Perlis, nanti kita boleh jumpa lagi. Semoga Aina lebih ceria dengan kehidupan yang baru. Selamat bersara teacher. Terima kasih atas segala jasa, pengorbanan dan tunjuk ajar sepanjang berkhidmat. Segala usaha dan kebaikan yang telah diberikan akan sentiasa dikenang dan menjadi inspirasi kepada kami semua. Semoga Allah SWT mengurniakan kesihatan yang baik, umur yang diberkati, rezeki yang melimpah serta kebahagiaan bersama keluarga. Selamat melangkah ke fasa kehidupan yang baru. Semoga hari-hari yang mendatang dipenuhi dengan ketenangan, kegembiraan dan keberkatan oleh Allah SWT. Semoga maju jaya teacher. Assalamualaikum. Harap jaga kesihatan dan enjoy your retirement. So thank you so much atas segala usaha sebelum ni. Ya, video dari Yangzhou, China. Selamat menempuh alam persaraan. Semoga bersara dalam keadaan sihat. Semoga Allah lindungi setiap langkah-langkah. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik. Semoga happy selalu. Daripada Acus, kita batu gajah. Banyak di atas persaraan. Semoga ilmu yang Kak Long curahkan mendapat ganjaran di sisi Allah. Jaga kesihatan dan happy selalu. Selamat bersara Kak Long. Lepas ni boleh kita jogging sama-sama. Akhirnya tarikh keramat ni sampai juga. Selamat bersara dan selamat menempuh fasa baru dalam hidup. Pakcik doakan semoga Kak Long dikurniakan kesihatan yang baik, sentiasa ceria, happy selalu. Semoga semua ilmu yang pernah dicurahkan akan terus menjadi saham amal yang tak pernah putus. Tahniah dan selamat bersara. Semoga Allah sentiasa memberkati setiap langkah dan detik kehidupan Kak Long. Dari Acik, SK Kuala Samak, Kuala Kedah Kedah. Bye. Love you. Kami dari kelas 6 Ibnu Nafis mengucapkan I love you teacher. I love you. Bye. Kini tinggal kenangan saat-saat kita bersama. Sungguh sangat ku